أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum fi barnamij Miskul Kalam. Hari ini tajuk syukur. Bagaimana disebut, jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah lagi nikmat kepada kamu. Dari surah Ibrahim ayat yang ke-7. Ia amat jelas sekali bahawa janji Allah itu benar. Yang ini syukur bukan mengurangkan nikmat, tetapi syukur menambahkan nikmat. Kadang-kadang kita lihat orang yang lebih berjaya daripada kita, orang itu lebih kaya ataupun dia lebih bahagia daripada kita, tetapi kita lupa untuk sebut syukur dengan apa yang kita ada. Kita selalu compare dengan apa yang orang ada, apa yang kita tak ada. Sedangkan kalau Allah tarik satu-satu nikmat, yakni nikmat kesihatan, kita sanggup bayar berapa pun untuk kita mendapatkannya kembali. Dapat kawan-kawan yang baik pun kena syukur juga. Syukur bukan hanya kepada Allah Jalla wa'ala, tetapi sesama insan. Orang tolong kat kita, syukur dan berterima kasih. Dan mudah-mudahan orang yang sentiasa lisan dia ingat dengan syukur kepada Allah Jalla wa'ala, apa yang diberikan itu, sama ada susah ataupun senang, lebih ataupun kurang, tetaplah bersyukur, dan nescaya Allah akan menambahkan nikmat dan kelebihan kepada kita semua. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.